Assalamualaikum and hi guys, saya Syuk. Saya Zu daripada PJM Propers. Hari ni kita orang nak bawa korang pergi ke sebuah negeri yang famous dengan masakan masak lemak. Untuk kita tahu pendapat sebuah keluarga ni mengenai PJM terhadap mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Let's go! Adat bersendikan cara. This is Pilah, one more time. Kuala Pilah, Negeri Sembilan. PJRM Troopers hadir ke sini bagi mendekati pasangan Encik Arif dan Puan Azlinda yang menetap di Kampung Gemetir. Kedua-dua pasangan yang merupakan anak jati Negeri Sembilan ini menetap di rumah pusaka berusia lebih 13 tahun. Meskipun menjalani kehidupan yang sederhana, pasangan kepada tiga cahaya mata ini terus menjalani rutin kehidupan dengan penuh kesyukuran. Anak akak ada 4 orang, meninggal seorang. Meninggal nombor 3, meninggal dalam perut. Teratak inilah yang menjadi saksi jatuh bangunnya kisah keluarga ini. Meskipun hanya bergantung sepenuhnya kepada pendapatan suami, Puan Azlinda tetap bersyukur dengan setiap rezeki yang diperoleh suaminya. Pada usia 49 tahun, Encik Afif menyara keluarga dengan mengambil upah sebagai tukang rumah. Itulah kerja-kerja yang buat rumah lain lah. Ada juga lah buat macam pasang tile, buat rumah, macam tu lah. Tukar atap. Meskipun pendapatan yang tidak menentu dan berdasarkan permintaan semasa, beliau tetap cekal dan menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan bapa. Abang dapur selalunya saya lah. Saya mencari. Tengok kadang kedai biasa, kadang pasar-pasar ni. Saya pergi lah kan. Meskipun hidup dalam serba kekurangan, anak-anak pasangan ini seperti memahami keadaan keluarga dan membesar dalam suasana kesederhanaan. Tidak meminta-minta dan sentiasa bersyukur dengan rezeki yang diberi serta sentiasa menjadi yang terbaik buat keluarga. Program Jualan Rahmah Madani, PJRM, memainkan peranan yang penting buat keluarga ini dalam meneruskan kelangsungan hidup. Inisiatif oleh kerajaan ini membantu mereka mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran, sekaligus membantu menangani kos sara hidup mereka sekeluarga. Jualan kira macam murah sikit lah pada harga pasar-pasar sini kan. Itu selalu dalam aplikasi WhatsApp lah. Kawan-kawan lah dengan grup-grup kang, kawan-kawan keluar kampung bagi grup tu kang. Ni kan kawan ni kan hantar grup kan. Ni ada ramah lang ni kalau kau nak beli murah-murah sini. Senanglah naik motor. Kadang-kadang naik kereta pun kalau anda nak ikut anak. Suami kan bekerja kan tak tentu. Akak selalu keluar dengan anak-anak lah. Motosikal menjadi pilihan buat Puan Azlinda untuk ke PJRM berdekatan dengan kawasan rumahnya, sambil ditemani dan dibantu anak sulung pasangan ini. Jualan rahmah inilah yang dinanti-nantikan Puan Azlinda setiap bulan bagi mendapat barangan keperluan harian. Baginya, harga yang ditawarkan di PJRM lebih murah berbanding harga pasaran, berpatutan dan boleh menjimatkan terutama keluarganya yang hanya bergantung kepada sumber pendapatan suaminya. Harga dia okey lah. Boleh lah kita kalau anak ramai boleh lah kita beli situ. Kalau pergi pasar raya kan tak hilang 200-300. Kalau kerajaan buat macam tu kan, macam golongan akak ni tak mampu kan. Kalau kadar itu pun dapat beli apa-apa yang kita dapat keperluan, telur apa kan. Menerusi inisiatif program Jualan Rahmah Madani, PJRM memberi manfaat buat keluarga ini mendapatkan barangan keperluan harian dengan pengurangan harga 10 hingga 30%. Penjimatan ini bukan sahaja meringankan perbelanjaan, malah
membolehkan anak-anak menikmati cuadah yang lebih sihat dan lengkap untuk keperluan tubuh badan pembesaran mereka. Dengan lokasi yang mudah dihadiri, PJRM menjadi antara inisiatif yang benar-benar membantu keluarga ini. Program Jual Ramah ni membantu keluarga akak lah. Senang akak nak beli barang kan. Kalau tak ada program tu susah ya kak. Mana nak beli. PDM sangat membantu keluarga saya. Terima kasih PDM. Jadi korang, kita boleh kata yang PJRM ni bukan hanya jualan semata-mata. Tapi ia juga kelangsungan hidup bagi rakyat Malaysia. Betul tu Zu, PJRM ni meliputi 600 don di seluruh negara serta 40 zon di wilayah persekutuan. Kiranya PJRM ni ada di seluruh Malaysia. Nak lagi mudah, layari je laman portal PJRM di www.kpdn.gov.my. Nak tahu lokasi mana seterusnya? Follow media sosial KPDN tau. Jangan lupa follow tau. Bang, jom gerak.